Dah ready, iPad tak ready lagi. Oh yeah. Bakso Malang. Welcome to night shift. You have a customer. Let's prepare our Apa dia lapan. Oh ya, bentar. Sound. Apa mi bakso? Okay. Place bowl and bowl cover. Mangkuk, cari mangkuk, cari mangkuk. Oi, mangkuk. Cepat cari. Ni lah mangkuk. Oh, ni mangkuk. Oh, ni mangkuk. Okay, dah. Cook a tofu and meatball. Ni. Tofu dengan meatball. Mana tofu? Tofu atas. Tahu. Tofu lah. Sama je. Use one bowl. Guna satu mangkuk. And put a noodle. Ada mi ya? Ada mi tak? Akhir dah masuk. Dah masuk kan? Ni put vegetable. Oh, radio. Oh. Radio. Baksonya satu, Pak. Oh, satu ya. Okey. Astagfirullahalazim. Harganya 12.000 ya. 12,000 berapa ringgit siap? Macam RM5. Tahu lah. Mangkuk. Sila duduk. Apa ni? Ipar. Ya Allah, sekarang yang muka orangnya. Ipar bawa bakso. Ipar kerja. Tak boleh pun. Mangkuk tak ada ambil. Tidak ada air, dah ada mangkuk. Tak ada. Tak ada. Tak payah nak kacang. Nak ambil lah. Tak boleh ambil. Oh ya. Okay, sambil tu kita borak ah. Bu, ibu dari mana? Seram sikit. Oh, dari Tangerang. TV ni lah. TV orangnya. Thank you. Tantan lagi teruk. Kakak. Teleportation. Ada. Tak. Dia Bunyi apa? tu makan situ. Bayar. Dah bayar lah. Tadi Dia dah bayar lah. Tadi bayar. Masuk ni kau. Anomali ini muncul dari malam hari dan pagi hari. Dia adalah kutukan dari paman. Dia adalah seseorang yang berdarah besar karena baksonya berkurang enak dan dia mekutukan jadi jaksa malang. Yang bodohnya time ni je. Apa? Time main dengan kawan. Kau semua hentam je. Chaos semua bodoh. Campak. Ada. Belum sih. Oh, siapa? Oh, tekan je. Chaos semua. Ada bowling ni, bowling tu. Dah penat lah. Duduk biar abang buat kerja. Ipar suka buat. Can I have boleh kot. semua? Kalau salah, tak tahu bakso yang tadi tu akan datang kita. Oh. Ni geng. Bakso Malang menerima pesan hantar. Kau tak kenapa nama bakso Malang? Sebab dia asal Malang. Tak apa, aku naik RZ lah. Ni RZ abang yang warna kuning ni. Oh, abang. Ini mesti abang suka tu. Apa? Tu motor belah situ. Oh, tu abang suka motor macam tu. Depan air depan, abang belakang. Boleh jadi kamera rider. Oh, ada batu batin lah. Kita kena guna ni lah. Batu batin apa pun dia? Mata halus. Dapat G. Serve all customer with. Apa tu? Oh. Abui. Ini baksonya satu Pak. Oh, baksonya satu. Ya. Oke, harganya 12.000 ya. Bapak buruk. Kalah hantu. Kamu nanya. Dia tapi terseram ni. Mungkin tak orang. Imo apa rasa? Mau satu ya? Oke, harganya 12.000 ya. Ya, Bu. Sadar. Sudah bayar. Sekejap aku. Hai, apa lagi? Abang makan di sini aja, Bu. Dia kata tengok. Thank you. Ais tu kat ni tu. Oh, kalau tengok betul-betul kena ais ni. Ya. Bosan lah.
Belum ada ni lagi, memang bosan. Ada lagu ah? Pak. Ya. Oke, harganya 19.000 ya. Sampai aku tengok muka dia. Kembar ni. Kembar 4 ya? Ya. Mau Duduk. Kita punya pun sama. Cuba kita duduk. baksonya 1 ya. Duduk. Abang. Abang nak serve customer nak duit. Duduk. Tak apa-apa. Mana boleh orang kasih hati. Yang penting macam tak ada, dia ada hantu kat belakang. Tapi kita main bertiga je. Aha. Mestilah lain. Ada. Siapa? Tak. Sebab dia kata kat sini Buka lain. use check out third eye confirm anomalies dong use service. Tak faham. Aku tak faham. Okey, cuba duduk. Sebab muka dia terlalu buruk untuk kita. Kenapa tak duduk? Lambat reaksi. Ada betul. Tapi yang betul nak. Aziz, ni. Tak boleh pakai hijau. Mie baksonya 1 sama teh kotaknya 1, Pak. Oke, harganya 19.000 ya. Boleh korang. Harganya gak bisa dikurangkan. Kamu umurnya berapa gak mau ngalah sama gue? Lanjut pipi dulu. Kenapa orang cakap macam tu? Kenapa 9,000? 19,000. Kita kan 12,000 je. Bu, kamu itu ya maunya diskaun aja. Kamu kena mikir. Gua juga mau hidup. You are getting. Baca dah ibu. Ibu-ibu yang macam perangai macam nak diskaun lah, nak ini ikut dia macam tu kan. Abang kan? Duduk. Sakit jantung kau tahu. Ada benda. Mie baksonya 1 sama teh kotaknya 1, Pak. Bayarnya Tekok pakai dia cash. buat tu. Tengok. Oke. Tengok pokok. Ada apa kat pokok tu? Nanti anak. Warna merah. Oh, ini overpower ni kalau merah ni. Tak siapa je. Online. Call. Banyak ni. Kalau nak bungkus, macam mana aku bungkus? Kenapa dekat tanah kat sini? Kita boleh delivery. Kenapa dekat tanah kat sini? Ini kalau ada perompak ni dia macam. Okey, abang hantar ya. Macam mana hantar? Buat apa? Oh, boleh. Oh. Ui. Weng. Apa ni Arizat? Lepas wish. Gila mas. Iyalah. Oh, dah. Oh. Uish. Kenapa? Seorang aja seram ya? Ibu macam best je daripada shawarma. Bu, Tapi seram. ibu yang mesan. Order tengok. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Shit, I'm out. Trauma. Dia kan kau biasa kan movie ni, kalau cerita movie kan, movie kalau tiba ada hantunya, tapi mesti orang yang akan datang dekat juga kan. Apa tak? Apa lain? Apa jumpa hantu apa tak lari? Apa tak ada? Ibu lagi ngapain? Tak ada. Awas dia. Tak ada yang dekat pokok ni. Itulah. Cuba kita datang. Bu, kau ngapain, Bu? Terbalik. Dia tengah ni lah, tengah pumping tapi start balik. Ni orang sama. Mie baksonya 1, Pak. Oke, harganya
12.000 ya. Biar nanti kalau awak terkejut, yang terkejut Akilah bukan abang. Tanya lah apa tu. No reaction. Kenapa nyawa kita sikit? Sebab tadi yang kejut kita kena. Ha. Apa yang tambah ya? Tambah. Gila naik RZ hantar maksa mata-mata nak tambah. Duduk. Cerita lama. Ke. Yang tu. Ni bukan sistem. Kalau ada, kalau pun ada. Yang konsisten ni. Bagus dengan suara. Akira punya lain, abang punya lain. Dapat kira rekod nah. iPhone record kan? Tak apa lah. Ini nak baksonya podcast. 1. Oh, tu ada sama orangnya. teh 1 Pak. Ya bang. Okey, Ini kau harganya window bos saudara. 19.000 ya. Dah tu lah. Potong. Oh, suka. Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika. Ayo. Tak nak, aku tak masuk di tonggo. Tak nak. Aku dah malas nak fikir. Fikir secara logika. Oh, ini bang. Ini saya tahu. Dapat berapa ribu bang? 1 juta bang. Ayo, tu fikir secara logika. Too easy. Udah bang. Wangnya mana? Suka kakak. Habis tu apa nak buat apa? Gedong Mr. Presiden. Tak kalah macam tu. Mana aku? Woi. Mayat mana pun kereta mat? Terbang. Cantik kereta bos. Limited edition. Dia tak tahu. Tadi apa sangkut yang sekarang? Akhirnya pakai robot saja lah. Tak robot. Tak, masalahnya kenapa ada 3 orang pula ni? Satu hilang. Roast up coffee, shawarma kiosk. This is not a copy. Our stall is just taking inspiration from the kiosk. Ini baksonya 1 Pak. Lagu tu lah yang tu. Tor monitor Okey, ketua. harganya 12.000 ya. Ipak dia hantu.